Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bi'ibadikas salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. Hari ini kita sampai ke segmen ini daripada ayat 17 hingga ayat 26 dalam surah Al-Waqi'ah. Kalau nak kira, dia ni sebahagian daripada yang minggu lepas, tapi dengan sebab kita dari segi segmen masa kita buat dalam 30 minit je, jadi kita tak boleh um, dapat keseluruhan segmen uh, untuk uh, cover dalam masa setengah jam. Jadi yang ni, kalau kita, siapa yang ingat lagi, dia sambung daripada penceritaan mengenai apa yang diperolehi oleh as-sabiqun, kumpulan yang terdahulu, kumpulan yang didampingkan kepada Allah SWT, diperdekatkan kepada Allah SWT, maksudnya mendapat martabat yang tinggi di sisi Allah SWT. Um, Mereka berada di dalam taman-taman An-Na'im, jadi taman-taman syurga, dan mereka ini daripada kumpulan yang besar dari orang yang terdahulu, dan kumpulan kecil daripada orang yang kemudian, kelompok kecil daripada yang kemudian. Dan mereka ini dinyatakan bahawa mereka berada di atas persada-persada yang mewah. Jadi persada-persada maudunah ni yang bersulam, maksudnya persada-persada yang mewah, dan mereka dalam keadaan yang selesa. Jadi dinyatakan bahawa mereka dalam keadaan bersandar tu menggambarkan mereka dalam keadaan yang selesa, dan mereka mendapat lagi satu uh, ke kenikmatan, iaitu mereka masih berinteraksi dengan orang-orang yang ada, orang-orang mukmin yang lain. Jadi mereka bukan hanya duduk dalam rumah tu seorang-seorang ataupun sendiri-sendiri saja, tapi dekat sini dinyatakan bahawa mereka mutaqabilin, menghadap antara satu sama lain. Jadi sambungannya adalah yang kita tengok dalam segmen hari ini, iaitu dalam keadaan mereka selesa bersandar di persada-persada mereka ni, dan ki- berinteraksi dengan orang-orang mukmin yang lain, bersembang-sembang. Apa yang berlaku ketika mereka dalam keadaan duduk-duduk bersembang-sembang itu? Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Yatufu dekat sini maksudnya berlegar. Um, Kalau sekarang ni kita kata apa, bila kita pergi ke Mekah tu kan, kita pusing tu kita kata berlegar, kita pusing tu kita panggil tawaf kan. Ha. Sini dia tak ada lah maksudnya tawaf tu, maksudnya berlegar lah. Ha. Okey, berlegar. Siapa yang berlegar? Yang berlegar tu adalah pelayan muda, wildan. Wildan ni orang-orang muda. Kemudian orang muda ni pula disifatkan mukhalladun, yang kekal muda. Maksudnya kalau duduk dalam syurga tu, pelayan tu, hari pertama dalam syurga tu pelayan dah datang. Lepas tu 100 tahun pula pun dia tak ada jadi tua dah. Pelayan tu kekal muda. Jadi mukhalladun. Sebab itulah ahli syurga pun dia tak jadi tua. Ha, Begitulah juga dengan pelayan ni pun tak jadi tua juga. Pelayan muda yang kekal muda, berlegar, yatufu alaihim, berlegar di sekitar mereka, di sekitar orang mukmin yang mendapat taman-taman dalam syurga ni, dengan membawa apa?
Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Pelayan muda ni bawa bekas-bekas minuman. Kita kata macam gelas ke apa cawan, wa abariq, dan cerek-cerek. Ah, Maknanya kalau kita cawan kemudian dia ada cerek tu untuk dituangkan. Wa ka'sin, dan gelas. Pada penggunaan ka'sin ni pada zaman sekarang ni kita maksud, kalau kata pada zaman sekarang ni dia dah berubah dah juga makna dia. Jadi maknanya kalau kata ka'sin tu maksudnya gelas yang biasa yang kita duk minum tu. Tapi penggunaan ka's pada zaman turunnya wahyu, bila disebut ka's maksudnya yang berisi arak. Jadi maknanya pelayan muda ni dia duk berada di sekitar orang-orang mukmin yang berada di dalam taman syurga ni, yang tengah berehat di atas persada-persada mereka ni, duk bersembang dengan orang-orang mukmin yang lain. Ada pelayan muda bawa bekas-bekas minuman yang berisi arak, gelas yang berisi arak. Gelas yang berisi arak tu pula min ma'in, daripada sumber air yang tidak putus-putus. Daripada sumber yang tidak putus-putus. Maksudnya, kalau kata arak tu, um, yang diberikan tu, dia bukannya kata secawan ke, lepas tu habis, ataupun dua cawan lepas tu dah habis. Tak putus-putus. Maknanya kalau katalah uh, ada selama sebulan, adakah akan putus bekalan arak yang sedap tu? Tak putus. Sebab dia daripada ma'in, daripada sumber yang sentiasa ada saja. Ha. Lepas tu kita kata, kalau kata di dunia ni, kalau kata minum arak banyak, habis lah, mabuk. Jadi penyakit. Bukan setakat mabuk, dia jadi penyakit lagi. Di sini dinyatakan di di dalam syurga nanti, arak ada, tapi benda yang negatif yang berkait dengan dia tu Tuhan potong sia-sia. Memotong dah. Tinggal hanya kelazatan sahaja. Jadi dinyatakan sini, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Ha. Minum arak tak putus-putus. Arak tu tak putus-putus. Tapi adakah mereka sakit? Adakah mereka mabuk? Tidak mabuk. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Namun mereka tidak sakit pening kerananya dan tidak mabuk. Kerana minum uh, arak itulah. Ha. Kemudian wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Itu arak tu minuman. Makanan macam mana? Ha. Makanan ni Allah nyatakan, dia sambung daripada Aquabin ni. Aquabin ni. Kemudian selain daripada pelayan-pelayan tu membawa bekas-bekas minuman dan juga gelas yang berisi arak ni, dia juga membawa apa? Fakihatin. Membawa buah mimma yatakhayyarun. Buah tu pula yang dipilih-pilih oleh orang-orang mukmin yang berada dalam syurga tu. Bukan kata
di disajikan begitu saja. Ha, nak ambil buah ni. Buah yang mereka pilih-pilih. Ha, maknanya layanan yang begitu hebat. Jadi maknanya kalau orang ni suka buah ni, dia ambil buah ni. Kalau yang B pula suka buah yang lain, ambil buah lain. Buah-buah yang mereka pilih. Mereka pilih-pilih. Walahmi tairin. Dan daging burung yang mereka idamkan. Ha. Daging burung ni, kita mengapa antara lain mengapa disebut daging burung? Sebab daging burung ni dia bukan maknanya macam daging unta ataupun daging apa uh, daging kambing. Benda tu yang diternak. Benda yang diternak ni mana kalau di dunia ni senang nak dapat. Ha. Tapi kalau katalah daging burung. Daging burung ni bukan orang ternak burung. Kita kalau nak ternak ni ternak ayam. Kalau di negara Arab rasanya tak di apa zaman Nabi tu orang yang ternak ayam bukan kita kalau kata ada yang ternak ayam pun dia tak ternak macam secara komersial macam zaman sekarang ni kan. Sebab selalunya kalau kata yang kita dengar ni adalah kambing, unta. Kalau di apa ni tanah Arab di semenanjung tanah Arab lah. Tapi kalau katalah di kawasan yang berumput-umput banyak sikit tu, yang itu mungkinlah ada lembu dan sebagainya. Ha. Jadi maknanya daging burung ni adalah benda yang bukan dapat macam tu saja. Dia suatu yang uh, satu benda yang mewah, satu yang bernilai tinggi. Ha. Macam kita lah, macam sekarang ni kalau katalah di Malaysia ni, kalau kata ikan yang dibelah dalam sarang, harga dia dengan ikan yang tangkap direct daripada apa sungai yang hidup liar tu, harga sama ke? Tak sama. Ha. Jadi kalau katalah ada daging burung yang mereka idamkan, yang ini pun mereka diberikan kepada mereka, disajikan kepada mereka. Hmm. Ha. Dari segi layanan pula, bukan setakat ada pelayan yang tadi Wildan tu makna pelayan lelaki. Pelayan muda tu lelaki sebab dia Wildan. Ha, ada dalam bahasa Arab kita panggil muzakkar. Maksudnya yang maskulin. Kemudian dinyatakan bahawa di sekitar mereka ni juga ada hurun ain. Wanita-wanita yang bermata cantik dan luas. Hur ni dia daripada perkataan haura. Ya, apa ni mufradnya? Haura. Haura kat sini. Dan kalau kata seorang perempuan yang mata dia bermata luas dipanggil aina. Bagi orang Arab ni sifat yang menjadi idaman orang Arab ni lah. Kita kata macam standard kecantikan lah di kalangan orang Arab ni. Apabila mata tu kalau yang buat putih tu dia putih betul-betul dan yang uh, apa ni kita kata anak mata tu betul-betul hitam. Hitam sungguh. Jadi dia kontras tu apa ni dia kontras tu begitu jelas. Yang itu orang yang ada sifat macam tu disebut oleh orang Arab sebagai haura. Haura. Lepas tu pula kalau kata apa dia punya mata dia tu kita kata bahagian putih tu begitu terang putihnya
dan anak mata tu begitu begitu uh, apa ni hitam uh, bahagian tu, jadi kontras tu begitu jelas. Satu lagi dia kena mata tu luas. Bagi orang Arab ni itu adalah sifat yang dianggap sebagai standard kecantikan kepada orang Arab. Jadi dinyatakan begitu. Berbanding dengan kita apa uh, sebab kalau nak zahirnya kontras tu dia kena luas lah mata tu. Jadi itu dinyatakan bahawa di sekitar mereka ada uh, wanita-wanita yang cantik. Jadi bukan nak cerita pasal mata saja, tapi itu menggambarkan bahawa keseluruhan wajah itu adalah wajah yang cantik. Tapi Quran kata, adakah Quran nyatakan kat sini, soalan saya lah. Adakah Quran nyatakan kat sini siapakah wanita-wanita itu? Quran cerita cantik je. Di sekitar mereka ada wanita-wanita yang bermata luas, bermata cantik dan luas. Kalau kalau orang lelaki mungkin dia fikir, oh ada ekstra lah. Ah, tapi uh, setakat kenyataan ni tidak mustahil bahawa wanita yang bermata cantik dan luas tu adalah isteri-isteri kepada orang-orang lelaki yang dalam syurga tu. Ah, isteri dia di dunia ni, bila di akhirat nanti di dalam syurga tu jadi wanita yang begitu cantik pada mata suami dia. Boleh jadi. Ah, sebab kan selalunya orang bila hurun ainin orang cakap bidadari, bidadari. Macamlah kita kata isteri kita tu bukan bidadari. Ah, boleh jadi di akhirat nanti Allah SWT jadikan pasangan-pasangan masing-masing tu. Memang confirm tidak ada manusia yang huduh di dalam syurga nanti. Ah. Lepas tu dinyatakan cantik tu macam mana? Ka'amthalil lu'lu'il maknun. Umpama mutiara yang tersimpan rapi. Al-lu'lu' mutiara, al-maknun yang tersimpan rapi. Maknanya kalau disimpan dalam bekas yang elok tu, dia sinar dia tu tak ada pudarnya. Kalau katalah disimpan di tempat terbuka kena habuk ah, dan sebagainya, dia tak adalah menyerlah dah. Tapi kalau katalah disimpan di tempat yang rapi, buka-buka tu dia menyerlah ah, mutiara tu sendiri. Jadi maknanya nak cerita kata bahawa wanita ataupun perempuan yang cantik yang melayan uh, penghuni-penghuni syurga ni bagaikan mutiara yang tersimpan rapi. Okey, itu satu hal. Satu lagi kemungkinan dalam syurga ni orang lelaki saja akan masuk. Jawapan dia, orang perempuan pun ada masuk dalam syurga. Ahli syurga, orang perempuan pun ada. Okey, jadi kalau ada orang perempuan, sebahagian daripada yang melayan ahli-ahli syurga perempuan tu adalah wanita-wanita muda yang cantik. Macam anak-anak dan sebagainya. Itu pun satu lagi yang boleh difahami daripada ayat ni. Saya nak ceritanya sebab apa? Sebab kadang-kadang bila dalam Quran ni bila sebut hur je, terus kalau terutamanya kalau lelaki lah, terus je ada fikir kata bidadari, bidadari, bidadari. Ha. Adakah secara spesifiknya Quran sebut bidadari? Itu adalah terjemahan. Jadi maknanya uh, kepada orang lelaki ada pelayan lelaki yang layan dia dan
Isteri dia mungkin melayan dia dan isteri dia jadi wanita yang begitu cantik pada mata suami dia pada ketika itu di dalam syurga itu. Dan boleh jadi juga termasuk juga boleh masuk juga dalam sini maknanya kepada wanita-wanita mukmin yang berada dalam syurga yang melayan dia adalah pelayan-pelayan wanita yang begitu cantik bagaikan mutiara yang tersimpan rapi. Ha. Kemudian dinyatakan jazaan bima kanu ya'malun. Mereka, maknanya ahli syurga tu menikmati semua itu sebagai ganjaran. Jadi yang tak sebutlah mereka menikmati semua tu. Dia terus sebut jazaan. Itu yang bahagian yang biru tu maksudnya yang difahami. Apa yang mereka dapat tu adalah ganjaran atas apa yang mereka telah lakukan. Okey. Kemudian satu lagi apa yang ada dalam syurga ni kepada golongan pendahulu-pendahulu ni mereka di dalam syurga itu la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Di dalamnya fiha tu di dalamnya di dalam taman-taman syurga itu taman-taman an-na'im itu mereka tidak akan dengar kata-kata yang sia-sia. Lagwan. Tak ada kata yang sia-sia. Wala ta'thiman. Tak ada nak dengar kata-kata yang membawa kepada dosa. Maknanya tak ada siapa yang bercakap benda yang sia-sia dan tak ada siapa yang bercakap benda yang membawa kepada dosa. Sebaliknya apa? Illa qilan salaman salama. Sebaliknya mereka akan dengar kata-kata salam, salam berulang-ulang kali. Disebut di sini salaman, salaman. Itu menunjukkan bahawa berulang-ulang kali. Maksudnya mereka ni kalau di dalam syurga ni duduk berapa lama? Bukan duduk 2 hari, bukan duduk 5 hari, bukan duduk seminggu. Tak ada had masa. Kalau tak ada had masa ni, pelayan ni, satu hari mereka dah, apa di dalam bahasa, kalau bahasa utara kata cemui ke? Dah jemu ke dengan nak melayan ni? Tak ada. Salaman, salaman. Sentiasa memberikan sambutan. Memberi kata-kata yang menyebabkan yang memberikan keselesaan dan rasa bahagia kepada penduduk uh, ahli-ahli syurga tu. Uh, tak ada nak dengar kata, alamak dia ni cerewet lah. Tak ada. Sentiasa mendengar kata-kata yang menyambut mereka, memberikan, menyebabkan mereka rasa selesa. Itu yang kata salaman, salam. Jadi berakhirlah segmen kita pada hari ini untuk bahagian ini. Pada minggu depan insya-Allah kita akan masuk ke bahagian Ashabu al-Yamin, Ashabul Maimanah, Ashabul Maimanah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ويلحقنا بعباده الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته